Okay, power on. Right. Ni dia. Minyak kita baru isi. Run engine kita on. Kita start. Tarik brake and start. Oh. Cun-cun sekali ya. Oh, dia macam. Depa pun tak start lagi. DK orang pertama start, duduk dan start. Depa pun tak start lagi. Cun-cun sekali ya. Inilah SYM ADX TG 400. Jom kita review. Okay guys, jom kita bawa pergi belakang set. So kita test tengok macam mana. Berat dia 231 kg. So bila kita duduk atas dia tak rasa berat sangat lah. Okey je lah. Alright, jom. Minyak kita baru isi sikit ya tadi. So bolehlah jalan. Okay. Alright, jom. Kereta tak nampak aku kot. Nampak. Ya, kereta tak nampak aku mampu. Okay. TG ADX TG 400. Wish. Powerful. 34 lebih kurang 35 horsepower lah. Oh, kuat. Tepi belakang dulu. Tepi belakang. Kita buat di sini ya. Okey. 400 cc single cylinder. Jom kita buat review dulu. Okey lah guys, sitting position dia cukup selesa lah. DK rasa sitting position dia best. Okey, comfortable. Dan ini keadaan dia. Apa nampak tak? Lebih depan sikit. Beda depan. Alright. Okey, so bagi DK sitting position dia bagi DK okey. Kaki boleh menunjuk ke depan, nampak kaki boleh ke depan, ke tengah, ke depan. So windshield dia cukup tinggi. Nampak windshield dia. Windshield dia quality lah, cukup tinggi. Windshield standard ni. So belakang ada lori. Laju lori ni. Ni cermin pandang belakang tak boh lagi. So motor ni cermin pandang belakang pun tak boh lagi, apa pun tak boh lagi. So sekarang ni kita nak buat walk around lah. Kita buat walk around, tengok macam mana keadaan dia. Okey, jom kita buat walk around. Alright guys, ni dia ADX TG 400. Kita dah stand dia. Tengok macam mana. Oh, mudah. Berat 213 kg. Ini keadaan motor dia. So DK cerita sebuah sikit lah. Harga dia ialah 31,500 on the road. Harga dia. Apa kontak Kamel, dia akan uruskan semua. Daripada segala-galanya lah dia akan uruskan, settlekan semua. So harga dah settle. Tangki 13 liter. Lepas tu dia punya storage capacity kat seat tu 32 liter. Dia punya horsepower lebih kurang plus minus lebih kurang 35 horsepower lebih kurang. Alright, and then tayar depan 15, tayar belakang 14. Dual channel ABS depan belakang. Ada traction control. Pulas P. Alright, jom kita tengok dekat pula macam mana. Okey, secara dekatnya macam ni daripada belakang. Okey. So dia punya rantai dia. Okey. Ni tepi. Dia tulis Hyper VVS ADX TG. Dia tak tulis 400 ni. Dia pandangan tepi. Alright. Dia punya brake boleh adjust. Depan belakang boleh adjust. Windshield pun boleh adjust. Windshield boleh adjust. Nampak, ini dah paling tinggi lah. Tak lagi tunjuk adjust dia lah.
Lepas tu tayar depan macam ni. Untuk dia bagi macam ni. Brake. Standard SYM, brake cukup makan. Tadi dia test lah, cukup makan. Dia ramai dengan handguard untuk protection. Signal LED, lampu LED, semua LED. Pemijak kaki. Ni sebelah sini. Exhaust cukup cantik, flow dia. Tengok exhaust punya flow lah. Dia naik elok lah. Nampak? Elok dia naik kan, dengan motor, body motor. Macam ni bocun. Tak nampak pelik. Right, ni belakang dia, disc brake. Dia tak ada handbrake. Ada handbrake tak? Sat kita tengok ada handbrake tak? Dia tak ada handbrake. Ya, dia tak ada handbrake. Dia tak ada handbrake. Ya, betul, dia tak ada handbrake. Okey, dia tak ada handbrake. Lepas tu yang ni power on, power off. Ni nak buka seat, ni nak buka minyak. Tekan ni, tak boleh. Kena off dulu kot. Okey. Off dulu baru boleh buka minyak. Okey. Bila ada kunci dia detect, tekan buka minyak. Tekan untuk buka seat. Ni seat bawah dia. Dalam seat dia ada lampu. Ni handphone DK. Ini dia punya fuse. Dan dalam dia macam ni. Alright. Okay. Dia buka terbalik macam ni ya, seat ya. Tempat duduk dia cukup selesa. Dia backrest ni terasa okey. Tempat duduk belakang pun quite lebar juga untuk pilihan, cantik. Sini ada ruang boleh ikat untuk box. Dah cun dah. Okey. Ada traction control. Ini boleh adjust turun dan naik. Turun, naik, simple. Apa turun, oi, naik. So kita boleh adjust dengan tangan kita lah. So tadi hampa tengok lah, cukup tinggi juga dia punya ni. Okey. Ini dia ADX TG 400. Jom kita tengok satu lagi pandangan, bila lagi Diki duduk atas dia pula. Okey. Okey, berat dia 213 kg. Bila kita tolak okey lah, taklah rasa berat macam satu lagi model tu. Apa don't test ke? Don't test ke? Jom test ke apa benda tu. Macam tu lah lebih kurang. Tapi yang ni bagi DK rasa ringan banyak lah. Yelah, sebab yang tu 230 lebih, yang ni 213. Oi, ringan banyak. Wop. Oh, tak ada. Kita double stand tengok. Ni keadaan dia. Alright, cuaca pun dah mendung. Kita test daripada tengah hari sampai dah mendung dah. So sekarang ni DK double stand. DK nak buka seat, nak simpan handphone ni. Okey. Simpan dulu. Ni sebiji helmet boleh muat lah. Sebiji helmet boleh muat. Okey. Alright. 32 liter. Kita turunkan tongkat. Simple saja. Kita naik. Oops. Inilah. Ketinggian dia 796 mm ni 790 mm. So sekarang ni DK punya ketinggian 177. Ini yang DK duduk. Kaki okey lah, boleh lah. Kalau sengit sikit tu memang bau flat lah. Tapi kalau macam ni, ini sitting position. Ini sitting position DK. Macam apa tengok, yang ni boleh adjust turun dan bawa, naik dan turun. Ini turun, ini keadaan turun. Lepas tu ini keadaan naik. Ini keadaan naik. Okey. Keadaan naik dengan DK dekat hidung. Okey lah. So kalau tunduk sikit tak kena angin dah. Kalau nak tukar pergi besar, tapi biar standard lah. Standard tu indah. Okey. Yang ni semua dah elok. Handlebar dia macam ada springy sikit dekat sini. Mungkin dia memang reka untuk bila kita langgar kan, dia akan macam absorb kita punya ni. Okey, saat DK nak double stand balik dan DK nak berdiri atas motor ni. Sebab motor ni sebenarnya reseptor dan direka khas untuk off-road. Sebab enjin dia di tengah. Itu sebab dia bubur rantai. Dia tak boleh sama dengan model-model lain. Model dia ni saja adalah enjin di tengah, sama macam kalau naik motor jenis style touring boleh nampak. Bila kita berdiri, nampak bila kita berdiri dia sedap. Okey.
Okay. So, apa lagi? Sekarang dah ada dekat KB Tun Huat. Apa mai lah. Mai cepat-cepat. Cari model ni. 31,500 on the road. Okay. Bye-bye.